Korang boleh dapat set ni hanya dengan RM55 sahaja. So dekat sini ada Prime, ada MC, ada karaoke, ada voice changer, ada electric sounds. Dan then dekat sini pula ini adalah untuk kita set lah kalau korang nak record. Okay, so macam ni nak tak record so tak payah. And then dekat sini adalah kita punya nampak tak ada tempat-tempat untuk buat bunyi-bunyi macam tu. Okay, so satu set ni RM55 je korang boleh tengok harga dekat bawah. So ini sangat-sangat bagus lah untuk orang yang ada nak buat like macam apa bendanya live ke apa kan. So memang sangat-sangat you know I don't know it's very easy. So like macam kalau korang nak karaoke, Korang boleh karaoke kat sini, korang boleh adjust dia punya sounds dekat sini, and then korang boleh adjust lah macam mana. Nak gaung ke tak nak gaung ke, korang boleh adjust. Nak berdengung dah macam dekat dalam bilik air pun boleh, tak nak dalam macam dalam kereta pun boleh. Nampak korang boleh adjust sendiri. Alright, korang boleh adjust sendiri. Halo. Gitu. Alright. Kita ada gitu. Okay. Kita boleh jalan-jalan kat sini. Gitu. Senang kan nak guna. Dia semua ni dibagi. Satu set ni dia bagi. Korang just plug in sahaja. Tak payah install apa-apa app. Just cucuk. Dah boleh guna. Ni cucuk terus dekat phone. Senang sangat. So korang boleh guna dekat laptop. Kalau korang ada laptop, korang guna dekat laptop. Kalau nak letak kat tablet, letak kat tablet. Okay. So, ya Ina nak cabut. Ina nak tunjuk dekat korang. Nampak tak yang ni yang dia bagi. So, kalau Android korang boleh buka. Dapat Android punya. Kalau korang pakai iPhone, boleh pakai iPhone punya kepala. And then korang just cucuk balik semula. Okay. So earphone ni dia bagi sekali lah supaya dia dengar sendiri suara korang macam mana. Kalau tidak korang tukar ni korang tak tahu actually suara korang dekat dalam phone tu ataupun kat dalam live tu bunyi dia macam mana. So dengar macam ni, ada benda ni korang tahulah macam mana suara korang macam tu. Okay, bye. Tu je.